Cuba kau teka kita orang dekat mana ni? Ya, betul. Sekarang ni kita ada dekat Setulang Laut dan itu adalah Singapura lah. Dan of course kita dekat sini nak lepak-lepak dan kita nak gunakan kereta ni punya VTL punya function. Kebanyakan kereta elektrik ada fungsi V2L tu, dan nampak kat situ ada adapter yang kita kena gunakan. Dan Proton eMAS 7 ni dia boleh bagi sampai 3.5 kilowatt kuasa. You boleh guna untuk draw out to load ataupun you boleh guna untuk tolong charge kereta kawan you kalau dia habis bateri. Ramai orang kan takut kereta elektrik ni kalau habis bateri macam mana, nak tolak tak boleh, nak apa pun tak boleh. So itulah dia kegunaannya. Salah satu kegunaan vehicle to load ni ialah untuk kita bantu kawan-kawan kita jika berlaku sebarang kehabisan bateri. Of course lah, selain daripada nak charge kereta kawan, antara function yang paling best sekali bila you ada V2L ialah untuk you pergi ke camping lah, di mana you boleh pasang kemah di luar dan ada lampu, dan you nak run mungkin kipas, TV kecil lah, ataupun ada apa-apa equipment lain lah. Itu antara yang paling best. Of course, satu lagi yang boleh buat yang lagi best ialah you boleh buka pop-up shop. Sekarang orang tengah trending kan pop-up shop kan. You boleh buka pop-up shop, nak jual apa pun boleh, kat mana pun boleh, sebab ini effectively adalah sebuah genset. Dan genset ni besar tau. Dia punya bateri tu ada 50 kilowatt jam, dan kalau you nak guna untuk berjam-jam pun saya rasa tak ada masalah. Dan you still lagi boleh balik ke rumah walaupun let's say you even run a coffee machine ataupun anything yang menggunakan heater. Okey, sekarang aku nak tunjuk kau lah. Aku dah cerita function ni tapi aku tak tunjuk kau macam mana nak set up benda ni betul-betul. Jadi tempat kita nak draw power ialah samalah, dia punya charging socket ni, cuma ada adapter. Adapter ni Proton tak bagi, kena beli kalau tak silap saya, atau mungkin ada offer. Tapi all you do is you plug in dekat sini dan you kena turn on dulu lah dekat dalam tu. Jom aku tunjuk kau macam mana nak turn on feature ni dekat dalam kereta. So kita start daripada sini lah. Sini kita masuk, pergi ke energy. Dan kemudian dia ada vehicle to load punya function. You tekan ni, dia akan tolak power keluar. You akan nampak ni lah grafik ni. Ini menunjukkan dia boleh bergerak keluar. Dan 20% ni maksudnya kita bagi dia limit. Dia akan stop bila sampai 20%. Ini penting you set limit ni. Jangan lupa kalau nak pergi camping ke, make sure 20% tu cukup lah. 20% lebih kurang dalam 50 km cukup untuk you pergi sampai ke charging station sebelum you balik ke rumah. Kalau tidak kan sangkut kat dalam hutan pula, aku tak boleh nak tolong kau. Okay? So kalau katalah kau tengah guna function V2L ni, tiba-tiba kau nak pergi cari ais ke apa ke masa camping ke, masa kau punya pop-up shop ambil ais, kau nak gerakkan kereta, takut semua benda tertarik. Tak ada, jangan risau. Bila aku tekan brake, aku cuba masuk gear, kau tengok dia kata apa. Dia peringatkan bahawa ada kabel sangkut, kau jangan nak bergerak, tak boleh gerak. Kau kena cabut dulu benda tu, turn off, baru boleh. Itu dia punya safety feature yang memang cukup bagus lah kat situ. Fungsi V2L ni antara fungsi yang memang baru kita boleh dapat lah dalam kereta elektrik. Ni aku masukkan bila aku kata yang functionality kereta elektrik ni baru kita capai mungkin 20-30% sahaja. Nanti akan lebih banyak lagi keupayaan ataupun kebolehan ataupun kegunaan yang kita akan jumpa untuk kereta elektrik ni. So bersabar, tunggu sikit lagi, macam-macam idea akan datang. Apa lagi yang kau boleh buat dalam kereta elektrik. Dan engineer-engineer yang membuat kereta ni juga akan dapat lebih banyak lagi idea macam mana nak pack more features, more functionality into an electric car. Tu antara idea yang kita boleh gunakan V2L tu. Aku rasa cukup sampai situ kita cerita pasal V2L. Aku nak cabut dan kita nak gerak ke tempat lain pula. Bila kita dah habis guna, kita tekan N, external power. Nampak? Lampu semua dah gelap. Ni semua dah tak ada. Sekarang kita boleh cabut dan kita boleh caw. Macam-macam idea nanti datang lah bila ada function ni kan. Cabut. Kemudian cabut dan boleh simpan dah. Bila kita boleh bawa bekalan tenaga dengan kita kan, macam-macam kegunaan yang kita akan boleh fikirkan lah, termasuklah nak buka mobile tools shed ke, nak pasang I don't know what, macam-macam lah benda yang kita akan boleh fikirkan. Buat masa sekarang ni masih belum jelas apa yang kita boleh buat. Dia sama macam masa awal kita ada handphone dulu, tak jelas apa yang kita boleh buat, dan sekarang pun masih belum jelas apa yang potensi sepenuhnya untuk kita punya handphone. Dengan AI dan pelbagai app yang sekarang ada, phone kita sudah menjadi bank, phone kita sudah menjadi restoran, phone kita sudah menjadi perpustakaan, phone kita sudah menjadi research assistant,
dan macam-macam lagi. Sama juga benda yang akan berlaku dengan kereta elektrik ni nanti. Cuba korang komen sikit idea apa yang kau akan boleh gunakan dengan adanya bekalan elektrik yang kau boleh bawa merata-rata. Aku nak dengar pendapat korang dan komen korang. Sampai situ je video kita kali ni, pendek sikit, tapi aku rasa it's an interesting video nak kena share dengan korang, nak just to cetuskan idea apa yang kau boleh gunakan dengan kereta elektrik yang ada bawa bateri sebesar ini. Kalau suka video ni, tekan butang like. Kalau bermanfaat, kongsikan dengan kawan-kawan. Dan macam biasa, yang mana belum langgan, tekan butang langganan dan butang loceng supaya tak ketinggalan bila kita mana video terbaru. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi, insyaAllah.